fidyah yang melibatkan puasa ini dia ada beberapa pembahagian. Yang pertamanya adalah orang yang terlalu tua. Kita dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Menjadi kewajipan kepada orang yang terbeban melakukan puasa, dia bayar fidyah sebagai makanan kepada orang miskin. Jadi orang yang terlalu tua yang tidak mampu untuk berpuasa, tidak wajib dia berpuasa dan tidak wajib dia qada. Sebab kalau dia wajib qada pun dia tidak mampu qada dah, semakin hari semakin tua, bukan semakin hari semakin muda. Kalau hari ni dah ogok sebab kita tua, esok kau dah ogok, dia bukan kau ragak. Okey, jadi orang yang tidak mampu untuk berpuasa kerana tua, tidak wajib dia berpuasa dan tidak wajib qada. Apa yang diwajibkan kepada dia adalah bayar fidyah sehari secukup. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah fidyah kerana berbuka puasa sebab orang lain. Ada orang yang mana dia tak ada masalah boleh puasa, tapi kerana nak menyelamatkan orang lain, dia kena berbuka. Sebagai contoh, ibu yang sedang hamil, dia tak ada masalah nak puasa, tapi kalau dia puasa, pusing semua, kandungan tak pernah gerak kalau puasa. Takut bimbang kita. Maka dia pun berbuka puasa kerana nak jaga kandungan dia. Okey. Orang yang berbuka puasa kerana orang lain, lepas daripada Ramadan, wajib dia qada dan wajib dia bayar fidyah. Sebab dia wajib bayar fidyah? Sebab awak berbuka puasa sebab orang lain. Tapi kalau sebab diri dia, hamba dak Allah dak Allah sungguh, Allah hang kuat. Walaupun anak kelima dah mengandung, main dak kira. Allah hang ni dak kira anak pertama, kedua, kelima pun. Allah, orang lelaki tak tahu kita orang yang menanggung ni. Allah hang wek jadi nak puasa sebab orang angat. Okey, dia tidak berpuasa kerana dia dogok, maka wajib dia qada sahaja sebab sama dengan orang yang sakit, tidak wajib dia bayar fidyah. Okey, dua. Yang ketiga, wajib bayar fidyah adalah kerana dia ada qada puasa sedangkan dia mampu untuk qada selepas daripada Ramadan, tetapi dengan kecuaian dia tidak qada sehingga masuk Ramadan berikutnya. Dia ada qada puasa lepas daripada Ramadan, ada dah waktu yang boleh dia qada, tapi dia tangguh sehingga masuk Ramadan berikutnya dak qada juga, maka wajib dia kena bayar fidyah di samping dia qada. Sebab mana bayar fidyah? Kerana kecuaian dia sehingga lewat qada masuk Ramadan berikutnya. Berapa dah? 3. Yang keempat, orang yang ada kewajipan berpuasa, kewajipan qada, tiba-tiba dia tidak qada sedangkan ada waktu untuk qada sehingga dia mati dah. Dah pun nak masuk Ramadan berikutnya, ada dah waktu untuk qada. Contoh, kita kata orang puang pada bulan Ramadan datang haid 7 hari. Lepas daripada raya ada dah waktu untuk qada. Tapi nak qada lah. Dah apa pula? Sebab raya sebulan pak kita. Nak qada mana? Jadi sebenarnya raya dak wajib pun sampai ke sebulan, sehari je raya. Tapi orang kita kan, hari kedua, ketiga, keempat, kelima. Leni pula banyak pula awak rumah terbuka. Sampai ke 30 hari bulan Syaban dah. Kena masuk bulan Zulqa'dah pula. Dak ada sehari, malam pula awak rumah terbuka. Okey. Jadi dah nak puasa. Nanti lepas padu lepas raya haji lah. Lepas raya haji dia jadi berat pula sebab lama dah dengar Ramadan. Lepas esok tiba-tiba dak edang lama mana mati. Baik. Dia ada qada puasa dan ada dah waktu untuk dia qada, tapi dia tidak qada sehingga dia meninggal dunia. Maka wajib kepada ahli waris dia untuk bayar fidyah bagi pihak si mati daripada harta peninggalan si mati sebanyak sehari secukup puasa yang ditinggalkan oleh si mati itu, ataupun ahli waris si mati tolong qada puasa. Pilih antara dua, bayar fidyah dah apa, ataupun nak tolong qada puasa pun dah apa. Kata Nabi SAW, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyu. Sesiapa yang mati sedangkan ada kewajipan puasa, maka hendaklah walinya, keluarganya puasa bagi pihaknya. Wallahu a'lam.